Kediaman dan tempat tinggal merupakan keperluan asas yang paling utama kepada setiap individu dan keluarga. Mana-mana kerajaan pun yang memerintah bertanggungjawab menyediakan keperluan ini kepada rakyat. Terima kasih dan tahniah kepada kerajaan negeri yang telah mewujudkan pelbagai inisiatif perumahan seperti Rumah Rurasa, Rumah Rakyat Pahang, RRP, Prima Pahang dan lain-lain. Termasuk skim Tanah Rakyat Felda Pahang, STRFP, iaitu inisiatif kerajaan negeri dengan kerjasama Felda menyediakan lot tapak rumah kepada generasi baharu Felda. Namun antara masalah yang timbul ialah usaha dan tindakan yang sangat perlahan seperti yang berlaku di Felda Selancar 1. Sudah lebih 3 tahun berlalu namun tiada apa-apa kemajuan. Sehinggalah baru-baru ini para peserta dan penduduk berpakat untuk membuat jalan masuk sendiri ke kawasan tapak-tapak lot tersebut dengan masing-masing menyumbang bagi menampung kos. Ia juga atas permintaan pihak PAIP dan TNB kepada peserta sewaktu mereka memohon bekalan air bersih dan elektrik ke kawasan tersebut. STRFP adalah satu inisiatif yang baik, namun kerajaan negeri dan Felda seharusnya menyediakan terlebih dahulu prasarana asas seperti jalan raya dan sistem perhubungan, sistem saliran dan kumbahan serta kemudahan awam bagi membantu para peserta membina rumah idaman masing-masing. Bukan hanya menyediakan lot tapak rumah semata-mata yang akhirnya timbul pelbagai masalah di kemudian hari.